Kalau korang nak satu power strip yang selamat, compact dan ada fast charging 20 watt, ini dia guys, daripada Ugreen Nexody power strip. So guys, ini adalah power strip daripada Ugreen. Kalau korang tengok design dia memang nampak compact, dan kalau korang nak bawa travel memang sangat senang sebab dia didatangkan sekali dengan kabel. Yang menarik dia guys, kalau korang tengok kat sini, dia ada satu USB-C, yang mana USB-C ni didatangkan dengan 20 watt fast charging, yang mana korang boleh charge telefon korang daripada 0 hingga 50 dalam masa 30 minit sahaja. Selain daripada tu guys, dia juga didatangkan dengan USB-A, yang mana ada 1, 2, 3 port. So ada 3 port dekat sini. Kalau korang tengok, banyak benda yang korang boleh masukkan. Dan selain daripada USB-C dan USB-A, dia juga datang 3 pin punya plug dekat kawasan sini, yang mana korang juga boleh pakai 3 pin plug di bahagian depan. So apa yang menarik, selain daripada korang tengok kat sini, dia dah tulis 20 watt fast charging, yang mana tadi abang cakap ada USB-C, ada USB-A, dia ada 3 pin plug, dan dia ada keselamatan, yang mana korang boleh on dan off di bahagian belakang ni waktu korang nak guna, ataupun waktu korang dah tak nak pakai, korang just tutup satu saja switch di bahagian belakang. So kalau tengok dari segi wire dia memang sangat tebal guys, demi keselamatan. Dan kalau kita cakap tentang device ni ataupun power strip ni, dia juga didatangkan dengan kad untuk overload. So kalau korang charge korang punya peranti, korang tak perlu risau kalau nak berlaku sebarang overload, sebab dia ada automatic kad power. So untuk korang yang nak satu power strip yang nampak minimalis, design yang compact, nampak cantik, dan bila letak kat mana-mana pun nampak sangat kemas. So ini dia, korang boleh dapatkan Ugreen punya strap daripada Nexodo. Akan letakkan link di bawah nanti. Sampai jumpa lagi di lain review guys. Bye.